Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan, dan kita akan membicarakan berkaitan dengan bab fiqh, iaitu berkaitan dengan haid dan nifas. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah membicarakan berkaitan tentang definisi haid, nifas dan istihadah. Jadi pada pagi ini kita akan sambung berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan haid dan nifas. Jadi tanpa buang masa, kita terus kepada pembacaan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif tanbih, yakni ini suatu peringatan penting. Ini suatu peringatan penting bermula darah yang berputus-putus. Darah yang berputus-putus makna darah yang berhentilah. Darah yang berhenti ataupun darah yang berputus-putus, bila tu? Masa keluarnya darah di dalam nifas. Apa itu di dalam nifas? Iaitu lingkungan masa 60 hari. Lingkungan masa 60 hari. Kat situ dia ada tulislah, iaitu 60 hari kemudian daripada beranak. Jadi mulanya daripada selepas beranak. Mula selepas ada beranak tu, maka dalam masa tempoh 60 hari keluar darah tu, dalam masa tempoh 60 hari tu ada putus-putus, ada berhenti-berhenti. Jadi berhenti tu jika tiada sampai masa putus. Masa berhenti tu antara dua darah itu 15 hari. Jadi kalau putus dalam masa 60 hari itu keluar darah, dan dalam masa 60 hari itu ada putus-putus, ada berhenti-berhenti. Jika putus-putus tu, berhenti-berhenti tu tidak kurang daripada 15 hari. Contohnya dalam 60 hari itu, ada keluar darah 5 hari. Kemudian putus. Putus tu berapa hari? 3 hari contoh. Kemudian keluar darah semula. Jadi 3 hari ni kurang daripada 15 hari. Kan? 5 hari keluar, 3 hari berhenti, kemudian keluar lagi 15 hari. Jadi nak hukumkan macam mana? Maka iaitu nifas sekaliannya. Maka hukumnya nifas sekaliannya. Maknanya kalau keluar 5 hari, berhenti 3 hari, keluar 15 hari. Maka 5 hari, 3 hari, 15 hari ni sekaliannya dihukumkan nifas. Berapa? Campurlah 5 hari campur 3 jadi 8. 8 campur 15 jadi 23. Jadi 23 hari itu dipanggil dihukumkan nifas. Nifas. Bila dihukumkan nifas, maka tak wajib sembahyang lah. Dan tak diwajibkan qada lah. Tak diwajibkan qada sembahyang tu. Kan? Sepanjang 23 hari tak sembahyang tu, tak diwajibkan qada. Walaupun pada 3 hari yang suci tu, tak diwajib. Sebab apa? Sekaliannya dihukumkan nifas. Okay, itu masalah yang pertama. Yang kedua, bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya, antara keluar dengan keluar darah dengan keluar darah, ada senggang berhenti atau apa putus, ada putus darah. Putus darah tu pula 15 hari atau lebih. Contohnya kita buat contoh. Keluar darah 15 hari. Keluar darah 15 hari, kemudian berhenti 15 hari. Keluar darah 15 hari, kemudian berhenti, putus darah tu 15 hari. Maka darah yang kedua itu haid bukan nifas. Keluar darah 15 hari, kemudian berhenti 15 hari. Lepas tu keluar lagi darah yang kedua pula. Darah yang kedua ni dihukumkan sebagai darah haid. Walaupun 15 hari yang keluar dan 15 hari yang berhenti, kemudian keluar lagi tu semuanya masih dalam tempoh 60 hari. Walaupun masih dalam tempoh 60 hari nifas ni, sebanyak-banyak nifas ni, kan? Tapi bila ada senggang berhenti itu 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar seterusnya tu dipanggil darah haid. Kena fahamlah. Ini masalah yang kedua.
Masalah yang kedua ni dalam tempoh 60 hari lagi. Masih dalam tempoh 60 hari lagi. Tapi ada berhenti atau putus darah yang mana putus darah tu melebihi 15 hari ataupun lebih. Kan? Maka darah yang keluar seterusnya tu walaupun masih dalam tempoh 60 hari sebanyak-banyak nifas, tapi dihukumkan darah yang keluar seterusnya tu ialah darah haid, bukan darah nifas. Kerana apa? Kerana ada senggang 15 hari ataupun lebih daripada 15 hari. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, dan demikian lagi darah yang keluar ia darah kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Jadi sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jadi keluar darah ni lebih daripada 60 hari. Kan? Keluar. Mungkin hari yang ke-63. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu. Kan sebanyak-banyak nifas 60 hari kan keluar ataupun lebih. Dia keluar 60 sampai 63. Lepas tu ada senggang, ada yang menyelangi antara darah nifas yang sebanyak-banyak tu dengan darah yang seterusnya tu ada menyelangi, ada senggang. Oleh suci jikalau tiada sampai 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid juga. Jadi darah tu dah keluar 60 hari ataupun lebih, tiba-tiba berhenti tu pula tak sampai 15 hari, tiba-tiba keluar darah yang baru, maka darah yang seterusnya tu dipanggil darah haid. Kan dihukumkan darah haid. Kan ini cerita 60 hari, lebih daripada 60 hari, lebih daripada sebanyak-banyak nifas ataupun 60 hari lah. 60 hari, cukup 60 hari, tiba-tiba berhenti sekejap tu tak sampai 15 hari, walaupun sedetik. Setelah zuhur berhenti sekejap, tiba-tiba keluar darah. Darah yang seterusnya tu dipanggil darah haid. Ini kena faham tu lah. Ini masalah yang ketiga. Okey, masalah yang keempat pula. Dan demikian lagi segala darah yang putus-putus di dalam masa haid. Kan dalam masa haid berapa? 15 hari. Jadi dalam masa 15 hari haid, ini cerita haid pula. Tadi 3 masalah tadi tu masalah nifas, tapi ada yang jadi haid. Tapi yang ni masalah haid pula. Masalah haid bukan 60 hari lah. Haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi dalam masa 15 hari tu ada keluar, ada berhenti. Ada keluar, ada berhenti. Ada keluar, ada berhenti. Jadi dia kata segala darah yang berputus-putus, maknanya ada yang ada berhenti-berhenti di dalam masa haid 15 hari, atas barang apa warna ada ia. Jadi keluarlah warna apa, warna hitam ke, warna merah ke, warna kuning ke, warna coklat ke, warna keruh ke, maka iaitu haid sekaliannya. Keluar dalam masa 15 hari ni, kan dalam masa 15 hari ni, kalau keluar ada putus-putus, kan ada putus-putus atas warna apa sekalipun yang keluar tu, maka dihukumkan haid sekaliannya dalam masa 15 hari. Syarat dia tak melepasi 15 hari. Syaratnya tak melepasi 15 hari. Contohlah haid 15 hari kan. Dalam masa tempoh 15 hari tu, yang pertama keluar 5 hari dulu. Lepas tu berhenti 3 hari. Lepas tu keluar lagi 6 hari. Kan? 5, 3 dengan 6. Kan? Masih dalam 15 hari. Maka tapi berapa tu? 5, 6, 11 campur 3, 14 kan? 14. Jadi dalam masa 14 hari tu dihukumkan 14 hari itu adalah dihukumkan haid. Dihukumkan haid. Walaupun pada tengah-tengah tu ada berhenti 3 hari ke, maka dihukumkan sekaliannya haid. Jadi ada kat sini ada dibahaskan 4 masalah. Kena fahamkan betul-betul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.